Echa dah membebel lah nak ajak aku pergi beli barang umrah. Jom. Assalamualaikum, Cha. Siapa tu bawa? Adalah, jom cepat-cepat. Awak nanti kat Mekah jangan tinggalkan saya. Nanti kat Mekah jangan tinggalkan saya Ya, ajaklah saya. Janganlah tinggalkan saya. Awak semalam masukkan video saya yang cakap-cakap macam gini tu, yang sini kembung ni macam badan katak tu sini kembung ni. Bagi tahulah dulu. Awak ni saya dah ajak dari hari tu dah. Dah 3-4 kali saya ajak pergi beli barang anak. Cepatlah. Kita pergi yang dekat-dekat sini je, dekat dengan Bandar Nisa Topika tu pun okey dah. Kain Eram apa semua, baju diorang semua tak ada lagi. Tak payah beli, maksudnya barang-barang yang ada kat rumah tu pakai je. Masalahnya barang yang kat rumah pun tak ada. Penatlah ajak, hari-hari ajak. Hari Khamis dah nak terbang dah. Ini hari Selasa Esok dah nak gerak KL. Okey? Ya, pergi, jom. Tahun depan dah nak keluar lagi seorang anak. Tambah lagi 1 beg. 4 orang lah saya settlekan. Bukan nak tolong-tolong kemas. Memang tak tahu kemas sendiri Jalil. Tu. Haizat Barakah. Beli kat situ. Sebelah Zeus Coffee. Ini untuk anak awak. Kids Ihram. Oh, ini yang kecil. Ini untuk budak kecil. Kecil sangat lah. Anak awak tu, seorang tu gemuk. Boleh ni. Boleh lah tu. Boleh ambil yang besar kot. Boleh lah. Boleh lah ni. Yang cuma tinggi dekat bawah tu, tapi senang berjalan lah. Ini kena pakai tali pinggang ni. Kalau terlucut, dek. Terjuntai, dek. Dekat tengah-tengah Kaabah, dek. Tengok belakang. Okey. Okey, Tenaish pula. Nafsat tak muat je. Nafsat tak boleh. Nafsat tak boleh. Nafsat tak boleh. Nafsat kena pakai yang besar. Tolong akak ni buka yang besar pula. Badan dia tinggi lah. Dia tinggi. Kain muat. Badan tu lah. Dia nak kena lapik sampai belakang. Jadi kalau nak pakai lama, kena ambil yang besar. Icat pun pakai yang besar. Ambil yang besar lah dulu. Macam ni tali pinggang nak belikan diorang tak? Yang terlucut kan, kat tengah-tengah Kaabah tu kan. Nak beli warna apa? Hijau putih? Hijau lah macam orang tua-tua zaman atuk saya. Ambil yang putih lah. Beli apa-apa tak? Nak beli untuk anak je. Cah, dekat Arab Saudi sekarang undang-undang baru tau. Orang perempuan nak buat tawaf, kena pakai 2 warna je. Hitam dengan putih saja. Oh, serius lah? Betul. Undang-undang baru. Okay, Cah, yang putih dengan yang hitam ni. Ada 2 warna ni. Dia tak boleh pakai ketat dengan tak boleh ada labuci. Boleh macam ni, macam tu je. Yang ni tak boleh. Macam ni tak boleh nak masuk tawaf. Baju hitam yang zip ni tengah-tengah berapa ni kak satu? 15. Ini lah sarung tangan. Ini apa ni dalam ni? Yang ni mah, ni sarung tangan juga. Asal barang perempuan banyak? Sarung kaki. Sarung kaki? Ya. Tangan dah tak cukup sarung, kaki pun sarung juga. Aku sarung kau apa? Gambar saya punya L. Saya nak 2 hitam dengan 2 putih. Budak-budak pun elek sama macam awak je badan diorang. Perut buncit masing-masing. Perut siapa buncit? Perut awak lah. Tak sedar dia punya perut yang buncit, dia cakap perut kita pula buncit. Ingat shopping raya je ke pening? Shopping barang umrah pun pening tau kalau ikut perempuan. Orang shopping lah, aku duduk je lah. Awak duduk je, saya settlekan semua. Tinggal nanti bagi kad je Adik ada songkok tak? Ambil songkok tu dek. Songkok tu reh. Yang ni. Adik cuba adik pakai. Ini baru orang Johor. Orang Johor pergi Mekah. Nak pakai songkok ni pun boleh dek. Yang ni ada logo sikit depan ni. Okey tak? Logo kat depan. Adik dah besar dah, nak kena uruskan. Lepas ni dah ada adik lain. Dah tak boleh panggil adik dah. Apa ni panggil Icat Abangai. Abangai lah, dah tak boleh adik dah. Ini semua tu? Dah try tadi. Awak jangan paksa budak. Tak sesuai Dia tak nak, bukan tak sesuai. Dia tak nak sama dengan Ais. Aish marah. Ais marah? Aish marah tak kasih sama-sama dengan dia. Macam Pipin. Kau ngasam. Semua benda nak ikut sama. Masa suka warna gelap ke? InsyaAllah. Apa insyaAllah? Tak pasal-pasal. Orang tanya soalan lain, dia jawab insyaAllah pula. InsyaAllah, saya pun suka. Nausyad, ambil coklat cair. Jangan ambil warna gelap. Ambil coklat ni Nausyad. Coklat ni lawa. Tolonglah percaya cakap papa. Ui, lawa. Orang kau layan dengan aku. Lawa sangat, lawa. Jangan ikut mama punya selera lah warna biru gelap ni. Mama kau ni dah suka hitam-hitam. Ambil warna lain, dek. Nasib baik saya suka hitam tau. Kalau saya suka putih, awak pun saya tak pandang. Jangan ambil gelap-gelap mah. Semua Suka tak benda, boleh. semua benda gelap. Semua tak boleh. Ambil warna terang-terang sikit. Gelap senang, jaga. Kalau terang-terang ni susah jaga, cepat kotor. Awak punya baju tak boleh, cuba. Dah ada? Saya dah ada. Tak payah. Jimat dia tu. Nampak? Saya menyenangkan hidup awak kan? Ustaz, serban nak serban? Ada gula-gula mat sini. Payah pergi sana, kat sini pun ada. Banyak gila gula-gula Arab ni. Ini pun ada ni. Ini semua dekat Arab ni. Kat sini pun ada. Tak payah pergi jauh-jauh. Antara ni banyak-banyak ni yang mana sedap je? Sedap kot sebab dia ada apa? Pistachio ni. Coklat nak. Ambil lah sikit. Ni yang diorang panggil halal. Halal. Kismis, korma,
Semua ada ni. Apricot pun ada. Korma ajwa pun ada. Buah prun. Oh, buah prun pun ada. Mana yang ni lah, yang ada kunafa ni, dek. Cuma kat sini tak ada aiskrim Masjid Kubur je. Pening ke? Aduh, hari-hari pening. Pening apa? Pening melayan si Aisyah ni. Jalil, kenapa Hazard Barakah ni harga dia boleh tahan naik murah? Sebab dia pemborong. Awak bandingkan dengan harga kat luar tu kan. Azad Barakah ni pemborong. Orang-orang yang kat luar tu ambil dengan Azad Barakah ni lah. Oh ya ke? Awak tak Baru tahu ke? tahu. Tak tahu ke? Baru tahu. Kaji sikit Johor ni. Maknanya awak belum cukup Johor lagi. Betul ke masa tawaf tak boleh pakai spender? Masa tawaf memang tak boleh pakai spender sebab dia ada dalam 13 rukun. Masa tawaf tak boleh pakai barang berjahit. Oh cik, barang apa lagi? Lama ada yang satu set je ni. Dah beli satu-satu. Cak, botol spray uduk ni awak tak nak beli lah? Ni mak awak dah ada belum? Dah ada, semua dah ada. Semua saya sudah settlekan. Payung ni pun penting je. Apa? Nak payungkan lambayan Kaabah awak. Awak nak buka tak? Buka. Ha. Buat apa? Untuk bukakan hati awak untuk saya. Sweetnya, Cah. Sweetnya. Awak dah pandai main kata-kata sekarang Belajar dengan siapa Dengan jab. Jab sepatu. Awak, saya tak rasa budak-budak Hafiz Seven Anthony ada baju ni. Awak buat sendiri ke apa? Saya tempah sendiri. Oh, mantap Awak bayar ya? Memanglah saya yang bayar. Selama ni memang saya je yang bayar. Aizat Barakah ni, dia ada nak sedekah barang-barang umrah untuk mak dengan ayah Abang Food Panda. Ini barang-barang untuk ayah Food Panda. Ini barang mak dia. Dah, settle. Ini barang untuk ayah. Ini pula barang untuk mak Abang Food Panda. Ini bos Hazrat Barakah. Dia orang punya shopping anak beranak. La ilaha illallah. Bila Cak dah settle? Awak nak beli? Ya Allah, asal awak tak beli barang awak sekali tadi? Saya nak beli makanan bawa sana.